Bismillahirrahmanirrahim guys. Saya nak bercerita, nak berkongsi tentang topik leadership. Leadership ni dia banyaklah dia punya cabang-cabang subtopik dia. Salah satunya adalah tentang integriti. Integriti actually dia bukanlah untuk leader sahaja, tetapi untuk semua. Yang bukan leader pun integriti kena mainkan peranan. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang berada dalam dunia pekerjaan, right? Salah satunya adalah tentang dunia masa kini yang cenderung untuk melihat kepada AI generated dokumen-dokumen, penyediaan dokumen dan juga melakukan kerja ianya memudahkan. Itu tidak boleh dinafikan. Okay, AI generated sangat-sangat memudahkan kerja kita sekarang. Okay, tetapi kita kena pandai untuk mengambil yang mana yang baik, yang mana yang buruk kita tinggalkan. Okay, adalah sahabat saya mengatakan bahawa kalau kita ambil AI ni menjadi perkara yang baik, ianya akan menjadi pahala buat kita sebab kita berkongsi ilmu. Tetapi kalau kita ambil yang jahat, yang tak betul dan kita sebarkannya, faham-faham sajalah apa hukumnya, ya. Okey, saya bukannya nak menolak AI, tetapi ingin mencari jalan penyelesaian apa yang baik, apa yang tak boleh dalam kita belajar tentang dunia teknologi digitalisasi ini. Okay? Dan saya juga banyak membuat kertas-kertas kajian mengenai AI anxiety. Bila kita sebut saja AI anxiety, semua orang cakap ini tentang mental health. It is not only about mental health. Okay, anxiety is not only about mental health, walaupun ianya ditafsirkan dalam DSM-5 sebagai salah satu cabang-cabang dalam mental health lah, betul. Tetapi AI anxiety adalah tentang bagaimana kita berasa cuak, curiga, takut tentang penggunaan AI di masa kini, right? So ianya satu ilmu baru dan kita juga tengah belajar mana yang elok kita ambil, mana yang elok kita ambil. Dan yang paling penting sekali adalah leader kita, yang atas kita, to those we report to, kena juga cakna tentang AI ini. Kalau mereka tak boleh terima AI, kita yang di bawah-bawah ni lebih faham tentang AI dari dia, susah juga. Susah kita nak buat kerja, ya. Jadi semua pihak kena faham, semua pihak kena terima tentang kebanjiran ilmu AI ni, right? Assalamualaikum.